NextG Berhad, penyedia utama penyelesaian dokumen identiti keselamatan tinggi Malaysia, sedang mempercepatkan perjalanan transformasinya dengan pelaburan strategik yang bertujuan mengukuhkan jejak globalnya. Pelan transformasi pelbagai fasa syarikat termasuk inisiatif suntikan modal, penjenamaan semula corporate dan pengembangan ke pasaran asing berpotensi tinggi. Sebelum ini beroperasi sebagai Data Sonic Berhad sehingga penjenamaan semulanya pada Februari, NextG telah pun melaksanakan langkah pelaburan utama, memperolehi 19% pegangan equity dalam MMAG Holdings Berhad, sebuah syarikat yang memfokuskan logistik, mendapat 51% kepentingan dalam Innovative Holdings, sebuah firma teknologi identiti digital. Kami sedang giat mengejar peluang pelaburan domestik dan antarabangsa melalui kumpulan syarikat kami, kata Datuk Hanifah Nordin, pengerusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutif kumpulan NextG Berhad semasa majlis makan tengah hari bersama media di Kuala Lumpur baru-baru ini. Peluasan kemudahan kepada kapasiti 3 kali kemudahan yang dicadangkan itu, termasuk ibu pejabat korporat baharu, akan dibina dalam 3 fasa dengan jangkaan penjanaan hasil antara $100 juta Amerika dan $200 juta Amerika. Setiap fasa bersamaan RM421 juta hingga RM842 juta, bergantung kepada faktor seperti jenis dan kelantangan dokumen, spesifikasi keselamatan yang diperlukan oleh setiap negara, skala projek dan kerumitan teknikal, fokus strategik pada kedaulatan digital pelaburan. Itu juga menyokong peralihan NextG ke arah sistem pengeluaran digital, pembangunan harta intelek dan penyelesaian keselamatan di pacu data, sejajar dengan apa yang disebut sebagai paradigma baharu dokumentasi selamat. Rekod jejak dalam infrastruktur keselamatan negara NextG telah memainkan peranan penting dalam infrastruktur identiti Malaysia. Pembekal teknologi untuk projek ID National MyCard sejak 2012. Penyedia penyelesaian e-pasport untuk kerajaan Malaysia sejak 2016. Dengan hala tuju strategik yang jelas dan pendekatan pelaburan yang mantap, NextG Berhad berada pada kedudukan yang baik untuk muncul sebagai peneraju serantau dalam penyelesaian identiti yang selamat dan pemboleh utama infrastruktur digital di seluruh ASEAN dan seterusnya.